baju. Ya, betul. Baru order sekarang. Hai, dah sampai lepas setengah jam. Dan kita boleh send back our post to back in time juga. Wah, hebat. This one. Ready eh? Okay, group photo. Group photo, okay. All our photo. Okay, 2 minit. 2 minit lagi. Di depan nanti. Once again, we want to say thank you. 3, 2, 1. Penat je training bukit rupanya. Turun bukit. Laju dah. Tak ada tu kerja Emin dia punya terjatuh. Terjatuh. Lagi bagi dia balik. Ten. Kawan-kawan, keep it up, don't stop. Sikit saja lagi. Jangan lupa singgah di booth neon. Come on guys. Neon merupakan penajam utama bagi Post Run 2024. Keep going. Buktikan pada keluarga kita boleh habis sebelum larian ni. Hantar gambar kat kampung. Be proud of your family that you can conquer this. Jauh. Next. Okay. Cerawal. Oh, tagal. Sorry. Next. Let's join us. Get the sticker and play spin the wheel and rainbow. Come on, get your sticker. Okay guys, welcome to YouTube Bro from Stone. So pagi ni Bro berada area Kuala Lumpur untuk start apa?
Post Malaysia Run 2024. Oh, anyway, thanks pada Post Malaysia kerana sudi invite bro dan rakan-rakan cosplay runner untuk sertai larian ni. Semput. Oh, ok, bukan semput lari tau. Ni nampak ni, semput memborong. So, kau tonton je video sampai habis. Cakap laju ni orang. Ok, diorang shopping bukan lari. Kau kan? Video korang. Jom. Kita pelari Malaysia. Mana tahu? Video satu kali. Zoom. Lambai. Oh, air lagi. Okay guys, Putri Hang Lipo. Putri ke? Cik, tak adalah. Okay lah, kami dah selesai dah Post Malaysia Run 2024. So on the way nak pergi cari makan. Lapar gila be. Oh tak larat. Oh, panas gila. Cik. Tak, sebenarnya macam ni. Kami kena scam tau. Diorang kata 6.5 km tapi kami dah buat 7.3 km. Terlajak. Tak tahu mungkin tadi stay dekat checkpoint lama sangat kot sebab ada banyak permainan kat situ. Tak tahulah kan. Okay, anyway, itu saja daripada bro untuk kali ni. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe YouTube Brofilm Store. Paling penting jangan lupa tekan loncengnya. Ya, Putri Hang Lipo. Dia lapar katanya. Dia kata lapar, dia ada banyak makanan dia. Tengok. Alah, dia sembunyikan pula makanan dia.